dengan saya. Aku lepas-lepas saya aku relax. Orang kenal. Sebab habis terus lah kau cari kulit aku thank you. Tapi saya kulit medium skin apa. Cantiknya kulit aku thank you. Weh, guna wax senang. Masalahnya dia tak mau. Saya nak pakai apa dia tak mau. Aku menjerit dia lagi. Dia pun pakai wax macam Mak Saleh bubur dalam hidung macam tu sumbang. Lepas tu bulat tak. Ya nak? Nak? Boleh ya. Manja ke saya orang sini tengok ni cabut bulu ketiak kak. Bulu ketiak dah lincin dah tak boleh cabut dah. Saya tak suruh cabut boleh cabut sendiri. Duk pepek apa? Tak ada mypad pun. Kabang. Okey. Jap dia suka campur. Betul guna wet best. Betul guna wet best. Tapi itulah masalah dia tak biasa. Bukan pakai apa kot. Saya pakai BT Wash apa. Saya pakai aduh nak kahwin juga lah macam ni. Orang nak kahwin ya. Kahwin nak kahwin. Yang muda-muda tu kalau nak kahwin apa fikirlah 10 kali. Sebab apa yang nak kahwin kenapa ya? Abang lu kan dia pun tak dengar lagi yang ni. Hak baru-baru masuk cepat. Tak bayar. Halo, dengar. Pengalaman jadi seorang suami. Tak bayar. Kami pun tahu. Cepatlah orang dah dengar ni. Ini apa kahwin pun tahu. Cepatlah. Betul lah kahwin. Laki saya bukan muk dengan saya. Laki saya memang macam ni. Tak payah komen-komen yang tak pelik-pelik. Laki saya memang macam ni. Kalau kata tengok dia dengan saya ke kalau ria-ria bukan dia muk dengan saya. Dia tak nak muk lah. Laki mana nak muk dengan bini. Punya elok macam ni nak muk. Nampak lagi betul ya? Kita kena puji diri sendiri. Siapa lagi nak puji kita? Betul tak apa? Abang introvert ke? Taklah. Abang selaki saya pemalu. Dia pun kata abang share ilmu sikit dah berkahwin. Dia tak mau layan dah. Suami sis kenapa tak ada apa lah. Dia tak ada pun dia sudah janggut dia. Dia lah ni kena fokus. Baca. Hi, thank you for the gift. Saya ingat suami sis sakit terlantar. Dia ingat sakit terlantar. Cepat dah, ni ada lagi ni. Dia ingat dia sakit tak boleh bangun. Dia ingat dia ada sakit terlantar terkatik. Ayah takut ayah. You orang kata kat you kahwin kena pikat 10 kali. Alamak kenapa? Takut ke? Pasal apa takut? Janggut dah jamu mulut hang memang. Aku tak boleh. Kaki aku macam ni dek manja dengan bini dia. Bila pergi dia diam dah saya. Yang lagi. Tengok kau. Laki ni dia seorang manja. Lelaki saya lah kata kalau nak kahwin kena fikir 10 kali. Dek ayah, tengok mereka dah tunggu jawapan you. Semua dah kata you sakit terlantar. You tak mau yang cakap. Cakap. Kau boleh cakap. Cakap lah dia pun baca kat you. Simpan untuk malam pakai tu. Terima kasih ya. Okey. Awak biar aku nak kahwin tak lama ni. Kahwin je lah apa kahwin. Kahwin je apa kahwin. Tak payah. Thank you for the gift. Okay, thank you. Suami kau kata kahwin 2 sakit kepala dah. Dia pun tanya kahwin 2 sakit kepala dah ya. Orang. Aku pergi pada orang. Ada aku pun dia sakit kepala dia nak kahwin 2. Ilah. Love you kat Mina kat Naratok. Eja tak screen guys. Padahal ni cukup jangkut apa? Dia sebab ada muka lelaki. Muka lelaki kan mahal. Tengoklah. Telinga ni pun kalau je. Thank you. Thank you for the gift. Ya mari. Tadi orang kata abang sakit terlantar. Tak ada lah. Hampa jangan duk ngomong tak baik. Saya dah cukup janggut dia. Dek, duk area mana ni? Saya area Geri apa? Taman Senaran. Cabutlah nanti malam lagi suami bagi ubat. Laki kalau bak tu komen kau nombor 1 lah. Dah cari lain dah. Yang ni pun okey sangat kau cantik. Abang sayang. Abang sayang tak? Abang sayang tak? Nak tanya mana? Laki ni kalau dia payah nak
sayang kau tak sayang jujur. Siapa yang kahwin dia tahu ah. Orang tanya jawab. Dah betul. Orang tanya sayang ke tak? Bodoh kalau tak sayang bini. Tengok aku tanya elok-elok dia kata bodoh. Cepatlah. Tak boleh lah apa. Macam mana nak cakap apa? Pakai muka apa nampak. Kalau saya pakai BT1 apa. Satu set. Ini tak screen guys. Dan diam. You jangan bercakap banyak. Sagi semua bulu lurus lagi. Abang kena jujur. Okey abang, kami pun nak simpan janggut juga. Nampaklah dia pun nak kahwin. Dia pun nak simpan janggut juga. Dia pun suruh jujur. Pakai banyak janggut lah. Sayang tak sayang. Sayang ke tak sayang? Oh dia. Ada janggut ada dah tak ada tanya. Ya Allah. Tolonglah. Sayang ke tak sayang? Ha? Aku baru satu dua orang dia kata jangan cabut banyak-banyak. Tak ada pusing ke sini lagi. Baru duduk tepi ni. Tengok muka suami kakak nak tengok muka suami lah. Jangan kali sikit-sikit lah. Sikit lah. Nah, saya dah tunjuk sikit, tak tunjuk banyak. Ya. Tak payah, dia tak pergi. Hang kat bawah ada lagi kot. Agree. Tapi saya bukan orang, saya orang Penang. Banyak dah malam. Itu kita tanya masa malam. Kami tanya, kenapa tanya? Lama ah dia jual. Kalau cari perempuan raya, orang apa kena cari perempuan yang kerja masa malam? Banyak pula pasal. Memang kata kat you hari. Tapi saya jumpa dia bukan kat masa malam. Saya jumpa dia kedai makan. Dia tak skrin kan hari lah mikir. Dia borong. Yang ni kalau nak borong 10,000. Baru buka. Buka 10,000. Bah, tengok. Oh, tak boleh. Kami pun mengikut masa sampai sekarang. Dia memang gelap kaki dia tak buka lagi kali gelap lebih. Jangan awak SPG pun tak ada apa ni. Tak ada awak ya? Tak ada. Tapi ya ada. Tak boleh. Mari kau. Macam mari kami. Apa tolong? Banyak kami pipat dah banyak kami. Ya Allah, tolonglah. Aku boleh terkejing kat sini. Tak bunyi dah. Aku tak boleh. Dengan apa beza pada beza banyak. Tak boleh abang. Sembuh ayam dia ah. Lelaki Fazuro. Abang jangan nak komen dah. Pelan-pelan. Aku dah tergelak dah ni. Mana? Okey, bodoh kan kau ya. Dah macam sudah tak tahu. Tergelak salah. Macam Osman tersakiti. Dia kenal Osman tersakiti. Tapi saya kenal. Saya kenal. Aku tak boleh lah. Cakap gelak biasa lah abang. Dia tak kenal Osman tersakiti. Memang dia bukan kaki pembenci lah. Malah lagi masuk ke lah. Ngadak. Kencing nanti juga. Gelak saya. You duduk macam ni. Sakit orang kata you ni sakit. Terlentang atas katil. Ya, aku pipat lah. You jangan duduk macam ni. Sakit orang kata you sakit. Terlentang lah. Dia ada orang komen dah. You tak gerak. Nanti tak ada you. Ya Allah. Sudah nampak kau lah. Sudah dapat ya.
nasi rabu, jangan tanya saya ada nasi rabu. Jangan tanya bermerah ke muka gelap. Apa ni main belak-belak ingat ah. Tengok dia tak bergerak. Macam orang sakit terlentang. Aku tak boleh lah. Aku kasihan. Kesian kan dia tengok orang kata dia sakit, dia tak mau bergerak masalahnya. Yang dia bergerak bila kata mulut dia tak siap lagi. Abang sakit rentan ke? Cepat lah. Pakai sekali berapa cara? Saya ni bukan duk servis laki. Apa yang bodoh? Aku pernah nak gelak dah. Merah gelak. Muka saya kalau gelak memang merah. Orang nak bagi sumbangan tu minta. Orang nak bagi sumbangan kat you tak mau ke? Nah, tu dapat dia masa. Tu dia merah dia. Betul. Aku tak boleh lah. Abang tak boleh. Ya. Aku tak nampak komen aku dah kuat sangat. Kau kan ni Cepat je tetes speaker. sikit lebih. Dia lebih sikit lah. Dia tak nak cabut tu dia kali pribadi. Ya. Aku gelak, saya takut kau. Jangan takut, saya memang gelak macam ni. Dia pun sampai dah meluat dah dengar saya gelak. Saya nak kata apa? Saya memang kuat gelak. Jangan bagi saya gelak. Saya kalau gelak kedai makan pun aku tak malu orang. Aku gelak lah. Kami dah buka motor tu lah. Dia tengok dah naik pak. Kesiannya lumpuh. Cepat lah. Ya lantak lah. Dia katanya lumpuh. Biar. Sorry kan, kesian lagi. Kurang bulu dah. Mak hantar kira je nak bagi. Kurang bulu. Nak kira aku main. Tapi dia duduk macam orang lumpuh. Tapi dia duduk memang macam orang lumpuh yang. Dia tahu ke tak?